James Chai bukan James Bond. Cerita-cerita yang keluar dari SPRM kebelakangan ini seperti episod-episod K-pop. Sejak Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki dituduh terpalit dengan pelanggaran peraturan kepemilikan saham dan juga pendedahan hubungan mesra SPRM dengan mafia korporat oleh Bloomberg baru-baru ini, saban beberapa hari kita akan didedahkan dengan episod terbaru yang banyak plot twist. Cuma daya khayalan kita tak pernah sampai ke plot twist episod yang terkini, iaitu kemunculan watak James Chai ala James Bond yang keluar dari Azam Baki. Penulis skrip di belakang tabir ini patut diberikan duit raya yang lebih tahun ini. Skrip ini mungkin kita boleh pitch kepada Netflix, satu hari nanti jadi siri hebat yang boleh ditonton di seluruh dunia. Kalau ikut naratif yang sedang dibangunkan oleh pencatur-pencatur, James Chai ini adalah seorang anak Cina yang licik sehingga berjaya memperdaya keseluruhan kerajaan di dalam satu skandal penyelewengan berjumlah 1.1 bilion ringgit. Bukan sahaja Amir Hamzah, seorang bekas CEO terpedaya, tokoh perbankan Malaysia yang banyak connection, Tengku Zafrul pun juga terpedaya. Kalau saya seorang saja yang terpedaya, tak apalah, kita boleh terima. Menteri-menteri yang hebat-hebat seperti Gobind Singh Teo, Zamri Abdul Kadir, Fahmi Fadil pun semua terpedaya. Hebatnya James Chai ini, bukan sahaja menteri-menteri terpedaya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tokoh tersohor dunia, pun terpedaya dengan dia. Sebab itu dia kini diburu oleh SPRM sebagai person of interest utama dalam skandal terbesar selepas 1MDB, iaitu kononnya penyelewengan sebanyak 1.1 bilion ringgit. Sejak beberapa minggu lepas, rakyat terpaku dengan cerita skandal ini. Helaian ceritanya diselak satu persatu selang beberapa hari. Kementerian itu diserbu, ketua setiausaha itu disoal siasat, dokumen diambil, dan setiap kali SPRM bergerak, tindak tanduknya menjadi berita besar di paparan skrin media-media perdana. Tetapi liciknya James Chai ini mengalahkan Jolo dan sehebat James Bond spy ternama itu. Mana tidaknya, walaupun skandal ini dikatakan melibatkan 1.1 bilion ringgit, sehingga sekarang SPRM tidak dapat menjejaki 1 sen pun yang kononnya diselewengkan. Tidak seperti Jolo yang harta dan wang seleweng dikesan di parti-parti mewah, akaun sulit, kondominium mewah di London, di New York, kapal layar mewah. Setakat ini, satu-satunya harta James Chai yang berjaya dikesan ialah sebuah Proton Persona model tahun 2020. Macam mana dia boleh sembunyikan 1.1 bilion ini sampai tak dapat dikesan langsung? James Chai juga berbisa dan dia tak takut berdepan dengan SPRM, tak seperti Jolo. SPRM sehingga sekarang tidak dapat kesan Jolo. Bukan saja Jolo, menantu Tan Sri Muhyiddin pun SPRM tak dapat kesan. Jadi kita tak terkejut SPRM tidak dapat mengesan anak Cina yang selicik James Chai ini. Setelah buntu, SPRM mengeluarkan notis dikehendaki untuk mendapat maklumat di mana James Chai ala James Bond ini berada. Tapi hebatnya James Chai, tidak seperti Jolo, dia bantu SPRM untuk cari dia dengan memberikan semua maklumat bagaimana untuk menghubunginya. Di LinkedIn pun boleh, X pun boleh, di Substack pun boleh. Tapi malangnya saya ingat tak ramailah pegawai penyiasat yang biasa membaca di Substack. Jadi siapa sebenarnya James Chai ini? Macam mana anak Cina kurus keding ni berjaya memperdaya dari menteri-menteri hingga ke Perdana Menteri Malaysia yang tersohor itu? Bagaimana Azam Baki yang berjaya menjejaki dan mengesahkan derma diraja Saudi semasa 1MDB dahulu, tiba-tiba jadi hilang punca dan tak jumpa cari James Chai. Manusia jenis apa ni yang boleh memperdaya keseluruhan kerajaan dalam skandal penyelewengan 1.1 bilion tapi hidup papa kedana,
Tak bernafsukah anak Cina ni? Saya akui jalan ceritanya cukup memukau. Penulis skrip dan pengarahnya mesti berbangga dengan hasil fiksyen ini. Kali terakhir rakyat Malaysia dihidangkan dengan fiksyen ala James Bond ini ialah semasa 1MDB dahulu. Azam Baki juga terlibat di dalam skripnya masa itu. Sebab itulah agaknya jalan ceritanya kali ini sama, berpusing-pusing seperti drama Derma Saudi dahulu. Sebelum fiksyen drama Derma Saudi 1MDB yang turut dibintangi Azam Baki, rakyat yang lebih tua pernah digamit dengan satu lagi fiksyen yang juga bersimpang siur. Cuma genre yang lain dan bintang yang lain. Genre ketika itu memaparkan kelucahan melampau dan protagonis pada ketika itu bukan anak Cina kurus keding tetapi seorang bekas timbalan Perdana Menteri yang bernama Anwar Ibrahim. Fiksyen 1998 itu memaparkan tilam-tilam yang diusung untuk menunjukkan bekas air mani. Selain dari pelakon-pelakon tambahan yang langsung tidak kena dengan watak dalam cerita itu. Seorang yang dikatakan tampan sebenarnya langsung tak tampan. Seorang yang dikatakan menawan hanya orang sawan yang kata begitu. Maka akhirnya, sekarang ini Malaysia telah melengkapkan satu kitaran. Kalau fiksyen 1998 menggunakan tilam, fiksyen 2026 memaksa kita menggunakan imajinasi. Bayangkan wang-wang yang dicuri tetapi tidak dapat dibuktikan kecuriannya. Bayangkan pak-pak menteri diperdaya oleh seorang anak Cina yang kurus keding. Skripnya berbeza tapi matlamatnya sama. Sekiranya kamu berani mengkritik yang berkuasa, aku akan ajar kamu. Tapi plot twist yang paling besar, kita tak boleh lari, ialah siapa James Chai ini. James Chai dibesarkan di dalam keluarga biasa, pergi ke sekolah menengah kebangsaan, mendapat 12 A1 dalam SPM. Fasih berbahasa Melayu, fasih menulis di dalam bahasa Melayu, duduk di taman perumahan yang majoritinya adalah orang Melayu. Namun dia anak Cina, jadi dia tak dapat beasiswa walaupun dapat 12 A1. Keluarganya membayar sendiri yuran pengajian undang-undang yang mahal di UK. James membalasnya dengan mendapat tempat pertama keseluruhan di universitinya dalam jurusan undang-undang. Hasil kecemerlangan itu, James melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana di Oxford University. Bila balik ke Malaysia dan menduduki peperiksaan CLP ataupun Certificate in Legal Practice untuk jadi peguam, sekali lagi James menduduki tempat pertama di seluruh negara. Satu hari dalam tahun 2013, James Chai ketuk pintu saya. Ketika itu saya baru beberapa bulan sahaja menjadi ahli parlimen. James mahu menjadi intern saya. Dia tak pilih ahli parlimen di AP. Dia tidak pilih ahli parlimen Cina dari PKR. Dia tidak pilih menteri daripada MCA. Dia pilih ahli parlimen Melayu dari PKR. Sebabnya kerana saya dan James berkongsi satu pandangan yang sama. Bahawa manusia ini dilahirkan baik dan kita wajar saling belajar dari satu sama lain. Bagi seorang yang berumur 20 tahun pada tahun 2013, selepas keputusan PRU 2013, anak Cina yang kurus keding ini merasa terpanggil untuk menyumbang, membina sebuah Malaysia yang saling berkasih sayang, bukan saling bermusuhan. Bila James ke UK dalam tahun 2015, saya galakkan beliau untuk terus mengambil tahu keadaan di Malaysia. Saya selalu sebut kepada anak-anak muda seperti James bahawa a life without a higher purpose is a life not worth living. James pun termakan kata-kata saya. Dia dan kawan-kawannya menubuhkan Malaysian Progressive UK atau MPUK, seperti juga beberapa orang bekas intern saya menubuhkan Malaysian Progressive Australia atau MPOZ. Kumpulan anak muda seperti James inilah yang berdemonstrasi membantah pemenjaraan Anwar Ibrahim kali kedua di London, di Sydney. Mereka juga yang menyertai bersih di kota-kota besar di seluruh dunia. Bila James balik ke Malaysia dalam tahun 2018,
dia mahu memberikan 3 tahun dari usia mudanya menyumbang kepada reformasi dan membina Malaysia yang baru. Jadi James tidak bekerja di firma besar macam orang lain, tidak di syarikat antarabangsa. Sebaliknya James memilih untuk bekerja di Invoke bersama-sama anak-anak muda yang lain sehinggalah tahun 2021. Saya rasa serba salah untuk mengacau sekali lagi hidup dan kerjayanya apabila saya diberi amanah menjadi Menteri Ekonomi di hujung tahun 2022. Tetapi berkhidmat untuk negara itu adalah dalam darah daging anak Cina yang kurus keding bernama James Chai ini. Maka sekali lagi, dia terpaksa mengorbankan kerjayanya untuk berkhidmat di pejabat saya. Saya tak rasa James mahu disanjung. Dia datang berkhidmat atas kerelaan diri sendiri. Dia meletak jawatan pun bersama-sama saya atas kerelaan sendiri. Tetapi adalah sangat memualkan menjadikan seorang anak Cina yang lebih berpatriotik berbanding sebahagian besar dari kita sebagai bola yang boleh disepak-sepak dalam permainan politik. Sebab sasarannya bukan James. James hanyalah seorang anak Cina kurus keding yang boleh ditendang-tendang. Sasarannya ialah saya. Dan itulah bahagian yang saya paling terkilan. Dalam senario lain, seorang anak Cina yang jiwa kebangsaannya sangat kuat, sangat cemerlang dalam semua bidang yang dia ceburi, fasih berbahasa Melayu, pelajar terbaik di sekolah kebangsaan, lebih ramai kawan Melayu dari bukan Melayu. James sudah tentu menjadi watak yang dikagumi pimpinan Melayu dalam PKR, UMNO, dalam PAS, dalam Bersatu. Malangnya dalam senario sekarang yang berbeza, James dijaja dan diperagakan sebagai watak jahat demi mencipta satu fiksyen politik dekad ini. Syabas Malaysia.